Hai guys, Assalamualaikum. Apa yang di sini? So, hari ni saya berada dekat Swiss Garden hotel ni. So, by the way, ini dapat dalam hotel ni. Baik guys, macam saya cakap saya dah sekarang kalau macam tu kita pergi, jom kita pergi Swiss Garden hotel. Stay tuned. Jadi by the way guys, so sekarang kita ada berada ke dalam hotel ni. So baik ini dan so sekarang kita buat ini One eternity later. Aku minat guys sebab hubnya ada tangga sangat ni sangat amat panjang. Dah sampai ke kolam renang ni. Sekarang kita buat harga mandi kolam. So kita reda je lah. So jadi macam biasalah dapat kolam ni. Okay, sekarang kita mandi kolam. So kita sebentar lagi. Okay guys, so dia dah keluar dah. So sekarang kita buat ni dalam hotel ni. So sekarang dia dah keluar. Jadi kita buat dalam vlog ini. Dan sekarang kita buat ni. Sekarang kita buat ni semua. So baik kan, by the way, dah habis dah mungkin dia. So sekarang ni dah okey, kita dah sampai ke makan nasi goreng biasa. So ada putih, ada nasi goreng biasa, ada telur goreng. So sekarang kita makan dulu ya. Okay guys, saya dah kenyang dah dekat kedai mamak tu. So by the way kita balik tempat hotel asal. So sekarang kita dah keluar. So kita nak tidur dalam hotel. So kita buat dulu guys. So macam biasalah. Okay, so kita buat ni dan semua naik ke atas ni. Let's go. By the way guys, so kita tidak ada sampai ke hotel ni Swiss Garden ni. So kita buat ni dekat naik atas dulu. Kena naik lift. Jadi by the way
So sekarang kita ada berada ke dalam hotel ni. So baik ini dan so sekarang kita buat ini Okay guys, so kita dah malam dah. So ini dia dah. Kita pergi ke kedai beli air. So kita kena pergi naik kereta dulu ya. Kita buat benda ni dan kita buat ni yang kita buat beli air. Okay, let's go. Okay guys, so dah malam dah. Dah pukul 12 semalam. Saya pun dah nak tidur. Kita orang pun dah nak tidur dah. So macam mana kita esok mau pagi sahabat dan ini okay. Jumpa di sana. Okay guys, selamat pagi guys. So hari ni saya nak mandi kolam. Sekarang kita berada ke dalam tingkat 41 dah. Sebab semalam tu naik tangga pun sangat tu. Sangat nak penat. Sampai nak sakit lutut dah. So by the way kita mandi kolam dulu ya. So jadi kita swim dulu. Okay guys, so kita kena mandi kolam macam ni sebab tak pakai baju sebab mandi kolam. Sebab orang ni buka baju ni. So by the way kita mandi kolam kita sebelum balik. Kita balik ke tempat asal ni. So by the way ni jadi semua ni kita nak jumping kita mandi kolam ya. Okay. Wow. Okay guys, so dah puas dah mandi kolam. So kita naik ke balik tempat room. So kita dah puas mandi kolam dah. So kita buat hal ya. Boleh ya sini. Okay, sekarang kita buat ini dalam semua ni. Ini bilik sauna yang semua. Ini bilik sauna. So kita dalam bilik sauna ni, dalam semua ni. Ini kids pool dalam kolam budak. So sekarang kita changing room dalam ini dan sekarang kita berada dalam male changing room. Ini naik liftnya dan semua ini kita buat dia. Okay guys, so dah petang dah. So kita nak mandi kolam lagi. So kita swimming pool ya. Jadi by the way kita mandi dulu sebelum maghrib ya. Kita mandi kolam. Okay guys, ini mandi kolamnya. So by the way kita buat So ini macam biasa lah dapat mandi kolam ni. Ini mandi kolam semua. Rasa pun sangat sejuk ni sebab ini dalam mandi kolam. Okey. Kita buat ini mandi kolam semua ya. Dah mandi? Okey, sekarang kita jumping. Jumping kedua.
ketiga. Jumping terakhir. Main kolam pun sangat penting aja guys. So kita boleh jumping, kita buat jumping ya. Okay guys, so dah nak maghrib dah. So kita pergi solat maghrib, kita buat makan malam ni ya. So by the way dah maghrib dah, so nak kita solat dulu. Sekarang kita ke naik di sini ya. Okay, kita pergi sekarang, kita buat ya. Okay guys, so kita nak pergi keluar makan. So kita boleh pergi ke kedai makan kita buat dia ya. Okay guys, kita sampai ke kedai makan ni. So sekarang kita saya makan nasi goreng biasa dengan so dengan saya punya teh ais manis. Jadi by the way kita dah makan. Okay, kita sampai ke makan nasi goreng biasa. So ada teh, ada nasi goreng biasa, ada telur goreng. So sekarang kita makan dulu ya. Okay guys, so dah kenyang dah dekat kedai mamak ni. Saya rasa pun dah kenyang dah makan kat restoran Al Isfan. Dan sekarang kita kena balik ke tempat asal ya. Okay guys, so saya dah kenyang dah. Kita baru keluar makan tadi. So by the way kita hari ni kan dah makan nasi goreng biasa dengan teh ais kuah manis. So by the way kita santai-santai je, kita buat tu dulu. Let's go. Okay guys, tu saja untuk video kali ni. Aku semua orang enjoy dapat mandi di kolam guys. So so kita nak balik dah. So by the way kita buat macam tu ya. Orang macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan lonceng tu. Dan kita jumpa lagi next video.